Bang, selalu abang cerita puli jam. Macam mana abang tahu puli tu jam? Macam mana cara nak check? Ni, tengok. Kita ada mesin Okay, test. Nampak tak? Nampak? So ini cara kita nak check puli CVT lah. Kalau yang macam ni, ini puli Proton CVT daripada model Iris. Puli ni dia bila kita test tu dia naik macam sangkut-sangkut ataupun dia tak naik langsung. Itu maksudnya puli ni dah jam ataupun dah rosak lah. Kalau yang elok, ini yang kita ada yang baru. Ini yang baru kita test tengok. Nampak tak? Dia naik turun tu lancar je. Dia tak ada macam sangkut kat setengah jalan, lepas tu dia sangkut lagi, tak ada. Maksudnya puli ni okey lah. Kalau dekat workshop Transmatic Automotive, kita tak recommend untuk tukar bearing dalam puli ni. Dalam puli ni ada bearing. Selalunya bearing ni akan rosak. Kita tak recommend sebab boleh jadi lepas kita tukar bearing ni pun dia akan jadi masalah balik. Dan ada setengah workshop juga dia akan gosok puli ni bahagian dalam ni. Bukan kita tak pernah buat, sebelum ni kita pernah buat, tapi dia akan jadi 2 kali kerja nanti bila dia rosak. Memang kita recommend kalau puli problem, tukar puli baru terus. Owner tak pening kepala, kita pun senang hati. So kalau kata korang ada problem dengan gearbox CVT korang, boleh hubungi kami Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam.